Semua orang dapat soalan yang sama kecuali imposter. Mak Yaya semua. Salted cookies. Bangkit cheese. Makbur. Bangkit. Capek. Cornflakes madu. Oh, okey. Soalan dia adalah kuih raya underrated. Nah, aku tahu siapa. Oh, tapi cornflakes apa yang underrated ke? Semua rumah ada cornflakes. Semua. Yelah, bagi aku underrated tu kat kedai tak dijual sebab orang banyak buat kat rumah. You ke? Betul lah, adik aku pun tengah buat kat rumah. So maknanya tak underrated lah. Sebab adik dia buat. Tak, sebab dia macam semua orang akan makan. Dia juga. Bangkit. Bangkit? Kuih bangkit ke? Kuih tradisional yang lama dah tak jarang. Bangkit tak tahu, aku tak banyak tahu kuih. Kuih Dia bangkit. Macam warna melt in the putih. mouth. Bangun lah. Okay. Bangun. Tak, dia macam makmur. Dia macam putih-putih. Dia macam lepas tu makmur. melt. Makmur pun aku tak tahu yang mana. Sebenarnya kan aku tak tahu makmur kuih apa. Makmur, dia kuih bulat-bulat, dalam dia ada kacang. Lepas tu kat luar dia tu disalut dengan macam Warna-warni. Gula ke tepung? Tepung bukan mazola ke tu? Cookie mazola kan? Mazola aku tak tahu yang mana. Tak, kita boleh google lah. Tapi makmur ini memang kuih lah. Tak, tapi salted cookies semua orang apa sejak Jarang tu ada dekat rumah orang serve untuk raya. Tapi sedap. Sedap. So dia underrated lah. Dia Patut underrated. Tapi dia dia, tak bukan kuih raya. dia bukan kuih raya tapi aku nak jadi kuih raya betul semua juga. rumah ada. Itulah maksud dia underrated. underrated. Ha. Ni ada cornflakes madu kot boleh. Ha. Cornflakes madu tak Cornflakes underrated. madu okey. Cornflakes madu Ya, borderline overrated. Okay, so Satu je kot imposter. kan satu satu imposter. satu je. Tak boleh jadi. Kenapa pula? Kenapa underrated? Mana rumah banyak letak kapur? Jarang. Kapit kau yang paling valid sekarang. Tapi suka. Underrated. Tapi tak underrated. Apa kenapa pula? Rumah mana? Cuba listkan rumah siapa. Rumah kita. Nanti. Pula. Aku dah berhenti. Aku tulis sini. Easy. Imposter Mira. Imposter Mira. Imposter Mira. Imposter Mira. Kapit Mira. Imposter Jami. Semakan tekan lah tu. Ya atau tidak? Betul. Soalan kau. Kuih raya apa kau rasa paling senang nak buat? Betul. Kapit paling senang. Dos sebenarnya kuih kapit, kau letak tepung je. Lepas tu panas, Kenapa? kau balut. Aku tak pernah buat tu. You tahu you. I pun tahu. Kau kapit. Kau